bocah kecil. Pada masa dahulu, tanah Melayu tidak bersatu. Itu pada masa dahulu. Masa itu, ais kacang pun belum dicipta lagi. Sharifah Aini pun belum menyanyi lagi. Sharifah Aini, DJ Dave, Helame, Mary Siang Ling Ling, semuanya belum menyanyi lagi. Ketika itulah cerita ini bermula. Lang Buana. Bersedia? Bersedia semua? Ya? Kita bersedia. Kita bersedia. Yang di sana sedia. Semua orang sedia. Benar, oi. Aku ni kawan. Aduh. Apalah korang ni. Aku ni cawan air ke tak?
lapornya. Tuan hamba ni, cubalah bawa-bawa sabar. Lapor. Jangan gusar. Sebentar lagi. Mungkin kita akan sampai ke sebuah kota. Dengar tu. Sebuah kota. Sampai nanti, tuan hamba makanlah banyak-banyak. Nak makan apanya? Kita ni bukan berduit. Lagipun, dah 4 hari kita berakit. Langsung tak nampak satu negeri pun. Tak ada. Pejar je. Tuan hamba, minum je lah sungai tu. Balik-balik ayo. Asal jumpa sungai, minum air sungai. Asal jumpa paya, minum air paya. Air sungai, air paya. Air sungai, air paya. Naik ke matu, bibi orang hamba, tahu tak? Sedap. Sekali-sekala. Kalau betul ke tempat, sedap juga air sungai ni. Masing-masing hasil. Macam mana masih sikit pula tu? Rasa je. Rasa. Okey dah. Sudah. Cukup. Jangan menaik sungai tu, tuan hamba. Nak cukup apanya? Tadi je suruh orang minum air ni beria. Sedap ni. Banyak ni. Perang. Patutlah masing-masing sikit. Baru 2 hari. Ada kota depan tu. Dah sampai. Syukur Alhamdulillah. Sampai juga kita di sebuah kota. Rasa-rasa di sebuah tempat ni. Datuk, hamba kan ada. Berapa nak harap kau lain, hamba ada. Selamat datang, putriku. Patih Datuk Merewang yang mengirim putusan tempoh hari. Bagaimanakah perjalanan Tunku bertiga? Dan apakah perkabaran Ayahanda Paduka Sultan? Silap orang kau dia ni. Takkanlah kita ni macam anak sultan.
Ayahanda Sultan sihat-sihat dengan Datuk. Ha? Baginda kirim salam. Kirim salam. Oh. Kirim salam. Waalaikumsalam. Silakanlah ke kota Langbuana. Silakan. Silakan. Macam tengok kota ni. Macam baru lepas kena serang je. Tu. Dia mati sakit jantung tu. Sakit jantung apanya? Muda amat. Mengapa ramai yang cedera ni tu? Inilah sebabnya kami mengharap sangat kedatangan Tengku bertiga. Betapa teruk kita diserang. Ni semua sebab kena serang? Iya, Tengku. Dan mereka akan serang lagi. Sehingga kita tunduk pada Sang Nira. Mak ai. Garangnya Sang Nira. Dia tu jahatnya amat. Gila nak berkuasa. Zalim. Dan tak berperi kemanusiaan. Bunuh dulu. Tanya soalan kemudian. Silap sikit pancuk. Silap sikit sulap. Silap sikit. Berapa jauh kita dari Cenok? Dalam 5 hari berakit orang kaya. Tapi kalau ikut saya, jalan hutan 1 hari aja. Itu kamu berambat. Kita kejar mereka ikut jalan sungai. Berani mereka melarikan diri dari aku, ya? Tak ada sesiapa yang dapat melarikan diri dari orang kaya Sri Bentan. Tahu orang kaya? Anak semut lagi kupijak. Ini kan pula 3 ekor kera yang betul. Orang kaya? Apa dia? Anak semut kecil orang kaya. Ini semut Afrika. Dia besar-besar. Tu semut di Afrika orang kaya. Di sini tanah Melayu. Semut sini kecil-kecil. Bila dia dah tua, dia besar punya. Besar anak kucing, tahu? Tak pernah pula hamba tengok semut besar anak kucing. Tuan hamba pernah tengok? Tak pernah pula hamba. Besar kepala mancis adalah. Tapi masa hamba balik cuti ke Mentakap dulu, semut-semut dia besar-besar. Besar menumbuk. Kalau kena gigit. Mana orang bercakap ada semut besar mungkin. Tak mungkin. Kalau kena gigit. Hei! Semut yang... Cuba jangan banyak cakap. Kita gerak sekarang. Tengok tu.
Apa hajat tuan hamba kemari? Kalau surat itu dari Sang Nira, tak ingin hamba membacanya. Cakap pada dia, kami tak akan menyerah kalah. Ya. Kami akan tentang bermati-matian. Ya. Nanti dulu, bagi tahu dia. Seranglah kami bila-bila masa. Kami dah ada 3 anak raja baru tahu. Semangat kami bertambah kuat. Apa dia tengok? Ni nampak? Ini orang kerima. Badan pun penuh awan larat. Kami tak gentar tahu. Biji kundang di pinggir kali. Ayam serama duduk tempo. Janganlah tuan hamba tak sedar diri. Hidup kami menentang musuh. Mengeluh sukma, luar biasa. Pelangi kalbu, mengenang rindu. Mengeluh duka, deruan rasa. Pelangi seteru, jalan laku. Dalamnya bantu dia. Silakan Tengku. Macam mana sekarang ni? Hamba rasa lebih baik kita berterus terang aja. Yelah. Hamba pun rasa begitu juga. Baiklah. Tapi kita kena rahsiakan dulu. Bila tiba masa sesuai, barulah kita cerita yang sebenarnya. Buat masa ni, kita pelagak-lagak dulu jadi putera raja. Itulah yang semulik-muliknya. Mulik yang amat sangat. Anak raja konon kena ketulah nanti, baru tu hamba tahu. Serio hamba mau busuk kaki. Busuk kaki? Dolat raja ketulah. Kaki besar, kaki gajah. Bayangkan. Sila tak? Ampun, Ampun Tengku. Ampun. Sebentar lagi, pasti akan hidangkan santapan untuk Tengku bertiga. Harap Tengku bertiga bersabar. Datuk Perewang, African Brandstill. Ada apa, Kiambang? Sembah. Apa? Sembah. Sembah? Sembah. Datuk, Tuan Frank Mocking Power datang, Datuk. Dia datang nak tolong kita. Dia ada meriam 6, bom tangan ada 17. Mereka bertiga ni, apa ada Datuk? Gila bom kamu. Wah, suruh aja dia orang pergi. Kita tak perlu pertolongan orang putih. Lagipun, diorang tu bukan boleh kawan. Dia ada 53 senapang, Datuk. Kota kita dia tergadai nanti. Good morning, Dr. Merewong. Tuan Frank Mocking Power. Kiambang. Ispling ting ting. Dipring ping ting. You speak such good English, Kiambang. Dalam kota Lamona, saya yang dera. Whatever. I see you have guests today. Hamba rasa ada baiknya kamu pergi saja dari sini. Kami tak perlu pertolongan orang putih. Lagi, kami dah ada 3 anak raja yang hendak membantu kami. The 3 princes. How do you do, Tengku?
Getting all geared up for the big fracas, I see. Cuba Tuan Hamba cakap dengan dia, Gunung. Betul tu. Nak cakap apa? Cakap je lah apa-apa. Kita ni kan anak raja. Anak raja mesti pandai cakap orang putih. Betul. Tuan Hamba cakap lah juga kita malu kita nanti. Yalah. Well, are we ready for the big ruckus? Well, Good God! Kenapa ni? Loh, macam mana nak perang ni, Datuk? Kalau dah bersawan macam ni, Datuk. Hamba kaki gajah. Frank, orang British tak habis dengan tipu helanya. Tapi kami benar-benar ingin menolong orang Melayu menentang Tang Mirah. Kami jujur, Datuk. Jujur lepas ni, Datuk. Meriam pun ada 6. Kiamah, niat mereka selaras macam muncul meriam mereka. Kita yang lebur akhirnya. I tried to help you, orang Melayu. God knows you're going to need help. Fairly well. Kiambang, this is for you. Kalau Datuk Merewang bersetuju. Barbarians. Datuk, rugilah kita tak pakai bom tangan depa, Datuk. Betul Frank, working power. Where's the lead? Sini. Saya nampak mereka. Bagus, Jenok, bagus. Mereka dah tak jauh lagi. Kalau aku dapat, aku patah-patahkan teguk dorang. Tapi sini bahaya. Bahaya apa? Ada hantu. Mana ada hantu siang-siang? Ada. Mana? Ada. Sana. Tengok kaya. Aslan, buka. Banyak je kereta tu. Tak ada ni. Tengku, inilah harta-harta kau dalam buan. Tengku bertiga. Ambillah seberapa banyak yang boleh. Banyaknya kereta, Datuk. Kereta apa ni, Datuk? Yang sebenarnya kami. Yang sebenarnya kami gembira sangat, Datuk. Tadi tuan apa kata? Nak apa sekarang? Tadi belum dapat kata. Ada apa, Tengku? Tak ada apa-apa, Datuk. Tak ada apa. Tengku, ingin benar-benar nak tahu keadaan Paduka Sultan sekarang. Apakah perkabaran Ayahanda Tengku bertiga? Oh, dia baru balik haji. Dah 14 kali dia pergi haji. Betul tak, kawan-kawan? Kekanda-kekandaku. Lebih-lebih pula ni. Mulut dengan TV kau. Terima kasih banyak, Datuk Merewang. Ini pun dah kira rezeki. Kami pun penat sangat dah ni. Dah nak balik pun. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Tapi Tengku, kenalah tumpaskan sang nira dulu. Kena pegang dulu.
Itulah kalau macam tu. Terima kasih banyaklah. Ambil baliklah, ambil barang ambil. Kalau Tengku kau percaya dengan kata-kata cepat. Ini kuncinya. Ambillah Tengku. Hamba rasa tak sedap lah. Harta tu harta lah. Tapi kita ni menipu ni. Bukan menipu, Daik. Mangsa keadaan. Mangsa keadaan yang macam mana? Mereka perlukan semangat untuk terus berjuang. Berjuang untuk mempertahankan kedaulatan kota mereka ini. Kebetulan, kita datang dan mereka rasa semangat mereka kembali pulih. Kita menipu kita anak raja, anak sultan. Walhal kita anak rakyat biasa. Tengok baju. Baju pun jahit sendiri. Pakai tali guni. Anak raja konon. Lebih baik kita ceritakan aja hair yang sebenarnya pada mereka. Itulah Tuan Hamba Daik. Tadi hamba nak betul setegang, Tuan Hamba tak nak bagi. Habis apa yang Tuan Hamba nak buat sekarang? Balik rumah orang kaya? Uish. Bersusah payah kita nak melarikan diri. Sekarang Tuan Hamba dah patah semangat. Bukan macam tu. Lupa ke Tuan Hamba dengan derita kita? 3 tahun kita jadi hamba abdi, Daik. 3 tahun. Semuanya kerana kita terpedaya dengan pertolongan orang kaya tu. Harapkan jasa. Rupa-rupanya kita tertipu. Tanah kita tergadai. Kita ini dijadikan hamba. Orang kaya. Satu lagu ya. Hutang belum bayar. Maafkan hamba. Hamba sakit perut. Hamba lain yang hamba bayar. Ikat dia. Sana. Aduh. Maafkan hamba. Assalamualaikum. Sabar. Assalamualaikum. Sabar. Pelan-pelan sikit. Diam dulu. Alright. Amboi. Apa ni? Kenapa ni? Macam, makan. Apa salah hamba? Macam, ada makan tak? Gila, kau ni nak makan je. Tegik pula tu. Lagi makan penangkor tu. Bodoh, tak nampak ke? Ekor hati aku pakar dari tempat ni. Hei, lagi satu. Abang Gondrong. Abang Gondrong. Abang Gondrong. Baik. Abang Gondrong. Hei, apa bodoh kau ni? Sini. Abang Gondrong. Samping Macam pasal dengan aku Hei, kau tengok.
Sawah remia di pinggir kali. Ayam hutan dibawa belayar. Hutang emas kena bayar berkali-kali. Hutang budi sekali je kena bayar. Lepas tu diorang langsung tak ingat. Hamba tidak akan kembali lagi menjadi hamba abdi. Biarlah hamba berkubur di sini. Tak sangka di kota ini berakhirnya riwayat hamba. Asalkan kita tidak berputih mata. Baiklah. Hamba setuju. Anggaplah kita lakukan ini demi negara. Biar kita mati sebagai wira. Kita yang mangsa keadaan. Dan jangan sesali keadaan yang memaksa kita bertindak begini. Setidak-tidaknya, di sini kita boleh berjasa. Hamba cuk yang tanggal 2 tu. Wei, apa tengok? Ha? Apa ingat bertekuk dengan tiga kan? Jin keren kongkek. Wei, makan frekolan dan nong silang kasar bidung itu. Ha? Laki tua nama golomo bang sembah yo pungkang. Nong tero, nong songkran, nong pai tong lain, nong ngaplo yo. Nong kau, nong pan, nong biskut, you know. Ada the brick wall, like push down. Don't the ball, the kid, the flat. No. Wei, kayu. Aku pun terdapat. Bodoh macam kayu. Aku juga. Silakan Tengku. Yang ini kira anak saudara sebab Mak Patik. Puan namanya. Berani Dengku. Sekali libas, 6 orang tersungkur. Macam mana dia boleh tercedera ni, Datuk? Jatuh tersepak tunggul kayu. Terus pingsan. Tak sempat nak perang. Tak apa. Lepas ini kita berjuang, ya Puan. Tadi Abang Long ada sapu minyak misai kan? Lagipun, Tengku bertiga dah datang nak tolong kita. Kalau berlawan tu, tengok tanah ya. Jangan lupa pakai selipar. Mana tahu kena paku payung ke, paku tanah ke, pucuk paku ke, paku pakis. Paku-paku lah dan segala paku yang ada. Cantik juga. Ubat ya. Macam mana sekarang? Seri Kandi. Kewajipan Patik sebagai rakyat, Tengku. Jangan buat Patik boleh. Kira macam orang biasa je boleh. Enggang tidak terbang serendah pipit. Enggang ni bersarang rendah. Cik Adik ni siapa nama? Nama saya Cik Pa. Ui. Nama penuh saya Aini. Oh, Aini ya. Syaifah Aini. Weh, sedapnya nama. Hamba pula nama Daik. Tapi di istana semua panggil hamba Dip. DJ Dip. Sedap nama Tengku.
buat kerja. Apa dah makan gaji buta ke? Ha? Hei! Frank Skebel. Kalau nak ikut hati hamba yang mulia ni, dah lama hamba pulas-pulaskan jari hantu dia orang tu hidup. Hamba pun begitu juga, Ki Ambang. Ha? Hamba tak mahu bermadah lagi. Biar hamba pergilah ni. Hamba nak sumbat-sumbatkan mulut dengan pucuk gebung. Berani dia bercakap dengan Cik Pah hamba. Nanti dulu betul. Dalam keadaan kota kita yang tengah kalang kelibut ni, tak usahlah kita menggeruhkan lagi keadaan. Kita tunggu waktu, masa yang sesuai. Faham? Hei, ya pergi Friendster, aku juga. Ya program Haji Soekarno, aku juga. Menteri Kelapa Mental, aku. Mana makali gua? Yang sebenarnya kesuma gilakan hamba. Hangit. Kita masih hidup pun nak kira syukur tau. Adakah itu tentera Sang Nira? Tak pernah hamba melihat tentera setangkas mereka. Kau upahan kot orang kaya? Mungkin inilah yang dikatakan oleh Temenggung tempoh hari. Siapa mereka orang kaya? Pedulikanlah siapa mereka. Nyawa 3 ekor kera itu lebih penting. Tak ada sesiapa yang dapat melarikan diri dari aku. Tahu? Kita ke Kota Langbuana sekarang. Daun cepat. Cepat. Bila kota ni dibina? Kira-kira 50 tahun yang lalu. Pada mulanya, kota ini gudang tempat menyimpan biji Belanda. Apabila Belanda melarikan diri, almarhum mangkat dibusut, memperkenankan arwah Datuk Hamba mengambil alih dan diperturunkan kepada ayahanda hamba, Datuk Marewang. Sehinggalah sekarang, Sang Nira ingin mengambil alih kuasa jajahan ayahanda. Siapa Sang Nira ni? Adik bongsu ayahanda. Ayah Chow dulu merantau jauh hingga ke negara Mentari Tebing. Ayah Chow tidak setuju dengan pemilihan ayahanda menjadi ketua Lambuana. Lama Ayah Chow merantau. Sekembalinya dia ke sini, dia mula mengatur langkah, inginkan kota ini. Allah berkata, Ayah Chow dah gila. Gila kuasa. Dahsyat. Hamba selalu juga melalui sungai ni. Tak tahu pula cerita sebaliknya. Mengapa Tengku tak singgah? Jangan panggil hamba Tengku boleh. Panggil aja hamba Kanda. Kanda memang suka merantau. Untuk apa Kanda? Saja menimba ilmu. Jauh berjalan, luas pandangan. Takkan tiada sesiapa di hati. Tak ada. Tak ada siapa yang sudi pada Kanda ni. Tapi mungkin di sini ada cinta pada Kanda. Sayang Kanda Puteri Sultan. Hah? Kenapa? Jika tidak, sudah lama Dinda berharap.
Jabang, kemas lagi gunung. Pegang tu, pegang betul-betul. Ha. Aduh. Oh. Ya. Ha. Jabang, gunung. Daik. Tengku Daik. Kami berdua tengku ni memang mencari tengku yang inilah. Hamba dapat petanda lagi. Kekawan. Petanda lagi? Mereka ramai. Askar mereka sungguh ramai. Kalau setakat kita je buat naya je. Dalam air pun dia berkejar. Ha? Pula ini yang tak sedap badan beta mendengarnya ni. Rasa macam nak minum air lemuju je beta. Tuan Hamba, petanda Tuan Hamba selalunya benar. Tak guna kalau kita latih mereka semua ni. Sebab tak mungkin kita dapat mengalahkan tentera Sang Nera yang dah ramai. Apa kata kalau kita minta pertolongan dari orang yang betul-betul mahir? Siapa? Orang kaya Sri Bentan? Jangan sebut nama tu. Jangan sebut. Tuan Hamba kan lebih arif. Tuan Hamba pun pandai baca. Naik basikal boleh lepas tangan. Tuan Hamba pernah cakap masa kita jadi hamba abdi. Tuan Hamba kata Tuan Hamba selalu merantau. Takkan tak ada kenalan rapat yang boleh menolong kita. Siapa Cepat! Laju! 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 Dayung! Laju! Laju. Apa nak dikejarkannya pun tak. Itulah maklumat sulit dalam surat tu tadi. Dan dia tercegat je kat depan. Bukan nak tolong dayung sekali. Dahlah gaji pun kecil. Tekuk dah amat. Sampai selempang ni pun. Kita nak kena tempah sendiri. Cedok, berapa jauh lagi kita ke kota Langbuana? Lagi sebatang rokok, orang kaya. Dah tak jauh lagi dah. Kau hisap rokok tu sebatang. Kalau dah habis rokok tu tak sampai lagi, dengan kau aku cucuk. Faham? Ini rokok ke batang lemang? Orang kaya. Kita api. Api pun tak ada kau ni. Orang kaya, ada tunggul kayu orang kaya. Dah nampak kayu tu? Elak ajalah. Tu, ada lagi satu tunggul kayu orang kaya. Apa kena bengap dengan korang ni? Kalau dah nampak kayu kat situ, elak ajalah. Itu mana beritahu aku. Jaga. Batu tu. Nak bawa macam mana saya ni orang kaya? Langgar ajalah. Langgar, rakyat perempuan. Tunggu lagi, tunggu. Terus jalan lagi. Jalan lagi. Ampun kau mati dulu. Tunggu. Benar-benar kau mereka mau menolong. Kita perlu cuba dulu, Datuk. Kita perlukan pertolongan setiap penghuni negeri ini. Tapi kami pernah minta pertolongan dari mereka. Tapi Depa tu memang sombong. Sombong je buat apa? Depa tu bukan ada bom. Bom. Apa kena dengan Tuan Hamba ni? Terkenaan bom ke Tuan Hamba? Hei, kita kalau nak minta pertolongan, biar dari peran yang gagah. Bukan dari peran yang sombong. Atau dari 3 ekor kera yang entah mana asal pun tak tahu. Kiamat. Tak baik cakap macam tu pada putera raja ni.
Datuk, kenapa Datuk tidak melantik hamba mengepalai tentera kita, Datuk? Hamba layak. Dahlah layak. Kacak pula tu. Belum masanya Ki Hamba. Kacak saja tidak cukup. Kacak, rambut belah tepi, kuku pendek, baju bersetrika, handle berskala tinggi. Semuanya belum cukup, Ki Hamba. Kita masih perlukan pertolongan putera raja ni. Datuk, berilah hamba peluang, Datuk. Hamba bersumpah, hamba akan mempertahankan kota Lamongan ini. Seperti hamba mempertahankan turunan hamba selama ni. Patutlah. Oh ya, Tengku. Patih syurkat. Mereka bertiga ini ikut bersama kita, Tengku. Molek sangat, Datuk. Molek semolik-moliknya. Yang teramatlah molek. Silakan Tengku bertiga. Sila. Oi, Vaquero! Ha? Sleeping on the job! You think you what? Ha? Pasal itulah kami ni nampak macam layak biasa je. Jin asal dari Labuana? Tidak. Patik bukan orang Labuana. Mak bapa ada kat mana? Kepok? Pucuk? Bentuk? Kampar. Oh, Kampar. Ini nak dengar abang main gambus tak? Nak. Saya.
Bukan selalu Kanda nak mainkan gambus pada gadis-gadis tau. Ini maknanya Kanda dah jatuh hati pada Zizi. Sungguh bertuah, Batik. Alah, masakan Zizi sayangkan Kanda. Kanda ni apalah sangat. Sayang! Pasal apa? Sebab Kanda ikhlas menolong kami. Balik cepat. Demi Jin, lautan api, Kanda sanggup kuat lentang. Cik Nok, berapa jauh lagi? Batang rokok kaya. Engkau ni. Dari semalam sebatang rokok. Semalam tak sempat hisap. Gunung Kinabalu langgar. Kita semua masuk sungai. Habis rokok basah. Kena teguh kering, baru boleh hisap. Engkau ni. Saya nak balik lah kalau macam ni. Alah kau ni. Cakap sikit singgung. Saya. Habis madu, sepah dibuang. Kena balik-baliklah. Aku boleh pergi sendiri. Wira. Ya, orang kaya. Kita ke Kota Lang Buana sekarang. Lepas tu, boleh balik orang kaya? Lepas tu, kita boleh balik. Dengan semuanya dapat upah sekali. Apa upahnya orang kaya? Buah-buahan kami dah tak mau dah. Asyik-asyik buah. Engkau nak apa pula? Kami sebenarnya orang kaya. Kami dah sepakat nakkan tanah orang kaya. Boleh? Nak tanah? Barang selong 2 seorang. Boleh? Boleh. Balik nanti, aku bagi. 6 gantang seorang. Dah. Jangan nak merepek. Kita gerak sekarang. Layu kelang kabur. Hadirin semua dengarlah sini. Tiap-tiap orang yang bersalah seharusnya menerima hukuman. Pada hari ini, kamu jadikanlah hukuman ini sebagai tauladan, pengajaran dan pedoman kepada kita semua yang masih hidup di alam fana ini. Faham? Oleh itu hari ini, orang ini akan dihukum akibat kesalahan yang dilakukan. Pian, sudah bersedia kamu untuk menjalankan hukuman? Wahid, sudahkah kamu bersedia untuk menerima hukuman ini? Ada apa-apa permintaan? Nak minum ke? Nak makan ke? Nak tidur ke? Ataupun kau nak melancong ke mana-mana? Jalankan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruskan hukuman. Ayo. Datuk Abang Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa mimpi kau datang kemari? Saja aja. Tu, kenapa kau bawa dia bersama? Kami ingin meminta pertolongan daripada Datuk Abang Haji. Pertolongan apa? Untuk mempertahankan Kota Lang Buana, Abang Haji. Untuk itu kau kemari? Kami dengan Lang Buana tidak searus bercabang. Dia orang tu dah kufur, dah sesat bercabang. Kenapa sampai jadi begini, Datuk Abang Haji? Bukankah kita sesama agama? Dia orang tu dah sesat. Haram walaupun duduk semeja dengan dia orang tu, tahu? Sudah,
Aku ada urusan yang mesti diselesaikan. Jangan lupa kirim salam pada bapa angkat kau bercabang. Salam Datuk akan saya sampaikan kepada bapa angkat saya insya-Allah. Tapi hamba malu untuk mengatakan kerana Datuk Abang Haji jauh menyimpang daripada kelakon Melayu. Kamu yang datang sini untuk minta pertolongan aku. Kamu pula nak mengajar aku ya? Islam tidak menyuruh umatnya berpecah belah. Tapi Islam juga tidak menyuruh umatnya tunduk kepada kekufuran. Islam juga bukan persada untuk meningkatkan martabat di kalangan umatnya. Cukup dalil untuk mengatakan mereka itu kafir. Tapi tak cukup bukti untuk mengkafirkan kami. Kamu memang suka menjawab. Kalau bukan Abang Haji mengajar kami dulu di Langbuana, mungkin kami tidak. Aku tak berjanji. Tapi berat rasanya untuk mencampuri urusan Langbuana yang bukan dari daerah kami. Pertimbangan Datuk Abang Haji, kami lalukan. Sila Datuk. Kabar waras. Kodos pun di kabare pon Kang Mas di Poninggerat. Pemenahan berapa ekor yang mau. Putra sakin di Ponegoro, si Hartapura kebengkatan Penik Semarahan Pati. Wonten menapa panjenengan tindak meke ngapa cabang bengah mentok. Kula badhe nyuwun pertolongan Kang Mas. Sang Niro badhe nyereng Langbuana malih. Kula mereng panjenengan dodos penggudalipun si benten amagi moten perudang. Ini Kurmin. Lanjeng badhe menapa panjenengan nolong Langbuana? Wonten mirko sedaya tiyang melayunipun angkuh. Angkuh? Iya, kita tunjuknya benar aku nak dulu. Kang menapa nolong tiang sombong, tiang-tiang kulo dateng mergi amaki tunggu bangsa. Najeng panjenengan nyemplek akan kulo malah lewas rani. Beto, wolo fotoko. Kok dados makateng meniko kados putih. Nggih, moten ngertos. Namun kasabaksaranipun urip kita moten sami lanjeng kate tiang kita ingkang dipun usir sangkang Langbuana. Menapa salahipun? Menapa namung amagi melebet kok sedaya sagek nyewon perso dateng merewang piyambakipun
langkong ngertos menopo kemauan ingkang sampun kedadosan. Mbok inggih dipun pangaputi kemauan. Kulo saestonipun petah petulungan. Sanes dendam ingkang dados ukuran. Sak maneka kita koncoto, kita setunggal bangsa. Weko sanes urusan kula. Riyo ngene pun saged ditampi kemahawon hukum karma ingkang dipun damel piyambak. Sampun. Makaten kemawon. Monggo kita nyelare sumayen deh wae. Dah lama hamba kenal dengan dia. Sama-sama satu sekolah dulu. Bapa dia menjaga kretek. Datang merantau kat sini. Satu bilik asrama ya? Satu katil 2 tingkat. Tak sangka sampai begitu sekali dia tolak harapan kita. Apa yang buat dia marah benar tu, Datuk? Memang benar apa yang dikatakan tadi. Kita terlalu angkuh masa zaman kegemilangan Langpuana dulu. Kita terbongkar. Sekarang cuma satu saja lagi tempat. Hah? Di mana? Kampar. Baiklah. Sekarang kita ke Kampar. Brr. Dengar sini semua hadirin hadirat sekalian. Ambil senjata.
mengapa kamu kembali, ya? Ayah sihat? Jangan ditanya, anak derhaka. Gunung Ganang di Guangzhou pun boleh berlipat-lipat. Kalau tahu ada putrinya yang derhaka kepada bapaknya. Bukan derhaka, Ayah. Saya mengejar cinta hati saya. Apakah cinta sampai buang keluarga? Hah? Mana boleh kamu menyintai dia? Hah? Dia berbangsa lain. Lu tahu? Saya cinta padanya dan dia mati mempertahankan negerinya. Itu lagi mulia dari duduk di sini, mengaut keuntungan dan berikan segalanya pada tanah Cina yang memang sudah melupakan kita. Memang awak ini anak derhaka. Bukan saja lu derhaka pada keluarga, tapi lu derhaka pada Tongsan. Ayah! Ayah lupa. Kita sekarang di bumi Melayu. Bukan lagi di tanah besar Cina. Bakti kita di sini bukan hidup di kalangan orang kita saja. Saya datang membawa hajat, Ayah. Tolonglah kami menentang Sanira. Tolonglah anak anda. Kalau kamu sudah sanggup menahan nenek moyang kita, saya pun sanggup halau sama kamu. Kamu dan bangsa kamu semua. Ciao! Ciao! Saya buang dia bukan pasal saya malah, tapi demi Konfusi. Patih sanggup menyerahkan Lang Buana pada Sang Nira. Datuk, itu ungkapan orang dah hilang semangat juang. Apa guna melawan arus, Tengku? Jika berat cagarannya. Kita berusaha dulu, Datuk. Memang kita sudah usahakan. Tapi Patih justru malu berhadapan dengan Abang Haji, Putera Jawa dan Kapitan Wong. Menghadirkan diri meminta bantuan. Jauh terkuris di hati ini. Meminta ihsan dari orang yang pernah Patih sengketa dulu. Tapi demi kota Lang Buana, Patih sanggup. Jika itu juga tidak cukup untuk menebus kesalahan Patih, biarlah Patih menyerah diri. Setidak-tidaknya rakyat tak terkorban. Datuk. Biarkan. Dinda. Kanda tidak mahu melihat Datuk patah semangat. Terlalu suntuk untuk itu. Bukan kerana rakyat Lang Buana, Kanda. Hati ayahanda terkenangkan yang lain. Sang Nira? Datuk takut pada Sang Nira? Bukan begitu. Semasa Ayah Chua pulang ke Lang Buana setelah merantau, beliau terus mahukan tanah jajahan Lang Buana dari ayahanda. Beliau mengugut akan membunuh setiap nyawa yang ada di Lang Buana. Ayahanda akur kerana tidak mahukan pertumpahan darah berlaku. Lalu menyerahkan mohon kebesaran pada Ayah Chua. Bukan itu sahaja yang Ayah Chua mahukan. Beliau juga inginkan bonda menjadi isterinya. Bonda enggan dan ayahanda terpaksa mempertahankan maruah diri. Lalu berlaku pertarungan.
Apa pasal ni? Cakui. Dai. Gunung. Hoi. Kau Cakui datang. Kita nak buat apa ni? Jangan khawatir saudara-saudaraku. Hamba ada pantun yang baru. Begini bunyinya. Tuan nama ni tak habis dengan pantun lah. Ingat, kita Panglima Langbuana. Kita harus tunjukkan kekuatan kita. Keberanian kita. Ya. Walaupun diseksa. Ya. Disiap kulit. Ya. Dicabut kuku. Ya. Digoreng kunyit. Ya. Tak kira apa pun, kita harus pertahankan Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Siap bunyi. Cuba bertahanlah Mona kalian. Lagi berpadah kami sajikan. Abang naik! Kanda gunung! Kanda! Kanda! Mana mereka? Ayanda. Tunggu. Tunggu. Angker siapa ni, Tunggu? Kanda. Cuba buka ikatan ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada malam yang indah serta lunak berirama ini, hamba menyeru agar tuan-tuan dan puan-puan memilih hamba sebagai ketua terus Angkatan Tentera Laut, Darat dan Udara Lambuana. Nescaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menguasai pelbagai bangsa daripada Datuk dah balik. Insya-Allah hamba Datuk Melewah dah sampai. Tuan-tuan dan puan-puan akan lebih pandai. Oi! Ya Allah, apa sudah? Datuk Melewah dah balik. Apa negara ni? Hei! Tidak menjadi seorang yang tak tahu itu. Apa lupa ingat daripada bangun sekarang? Tepi. Sila, Datuk. Datuk siap. Weh, cepat Datuk dah balik. Jauh sila. Apa berjalan? Sini. Apa dia? Sakit. Apa dianya?
Baru balik ya? Orang kaya Sri Bintang. Apa kabar orang kaya? Baik. Kami besar hati menerima kedatangan tuan hamba. Perkenalkan orang kaya. Itulah putera-putera raja yang akan menolong hamba mempertahankan kota Langkuana ini. Oh, putera raja, ya. Orang kaya dah mengenali mereka? Lebih dari kenal. Yang sebenarnya begini Datuk. Kami Dia ni punya pasal lah orang kaya. Dia ni lah petualang dan dalang dalam sandiwara ni. Ginilah. Inilah dia. Hei. Kita semua samalah. Jangan nak salahkan siapa-siapa. Apa maksud kata-kata tunggu gunung tu? Patih tak mengerti. Yang sebenarnya, Datuk, mereka bertiga ini adalah waris negeri yang dihormati. Kita perlu mendengar dan turut perintah mereka. Memang itulah orang kaya yang hamba turuti. Bagus. Sekarang, Datuk Merewang, boleh tak izinkan hamba bersama dengan putera-putera raja ni sebentar? Ada hal perniagaan kami yang perlu kami selesaikan. Sudah tentu orang kaya. Ya. Sudah tentu. Ya. Izinkan Patih beredar dulu, Tengku. Kesuma, Zing, Cepa, mari masuk. Ya, Ayahanda. Orang kaya. Kamu, 3 ekor kera. Mari sini. Cepat. Aku tahu kota ini punya banyak harta. Aku tak peduli kamu ni nak jadi apa pun. Nak jadi anak-anak raja ke? Nak jadi anak kambing ke? Itu semua aku tak mau tahu. Serahkan harta itu pada aku. Korang tahu betapa susahnya aku mendapat korang semua. Kaki aku tergantung ke atas. Rakit aku terbakar. Aku terbang. Cenuk aku merajuk. Serahkan harta korang pada aku sekarang. Tapi orang kaya, kita belum dapat menewaskan sang nira lagi. Datuk Merewang cakap jika kita... Itu aku tak mau tahu. Korang nampak hulu balang aku ini? Nampak. Sekali tepuk aja. Tunggu dulu. Mereka akan bunuh kamu semua dengan tanpa banyak bicara. Itu baru. Satu tepuk. Alah. Tunggu. Itu semua. Itu contoh. Tunggu. Jangan iya. Mengapa kita tidak sama-sama mempertahankan kota ini, orang kaya? Jika kita berjaya menumpahkan sang nira, orang kaya ambillah semua harta ni. Kami tak nak. Ni kuncinya. Baiklah. Kalau ini yang kamu ajukan, segala harta yang dikurniakan adalah untuk aku. Tapi ini tidak bermakna aku akan membebaskan korang semua jika kamu telah pun berjaya menewaskan sang nira. Tahu?
So how was it, orang kaya? Maka akan kucar kacirlah kota Lang Buana dipimpin oleh mangkuk-mangkuk ayam 3 ekor itu. Jolly good. Here's a little something for all your troubles. But knowing you, you'll gain whatever the outcome, eh, orang kaya? Nak hidup, Tuan. Mana orang-orang yang dijanjikan untuk menolong kita, Datuk? Kalau kita ni saja yang nak berperang, mau terbelah 6 badan kita yang sihat ini? Kita memanglah boleh mempertahankan kota ini. Bukankah mereka juga yang mengatakan kita perlukan pertolongan luar? Mana pertolongan itu? Mana? Cakap je, apa? Kalau begini, buat apa kita harapkan mereka ini untuk jadi panglima perang kita? Kiambang pun boleh. Kiambang, 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 Kiambang. Bersabar. Kalau kita ada bom macam mana? Boleh tak kita menang? Hamba syorkan. Mari kita semua buat bom. Balik-balik bom. Balik-balik bom. Tak habis-habis dengan bom lah dia ni. Dah. Mana nak cari bom tu hamba? Boleh beli kat kedai runcit. Abang, ada jual bom tak? Bagi saya setengah hati. Bungkus elok-elok ya. Nanti meletup. Hei, setidak-tidaknya hamba bagi cadangan. Tuan hamba bertiga ni ada apa? Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Mari kita semua bersatu hati. Kita buat bom. Hamba ada satu cadangan. Sudah, mari, hidup. Dengar sini semua penduduk Lang Buana. Ingat, hari ini kita mempertahankan kota kita ini. Kini kita sudah merdeka dari kekejaman. Kekejaman luar ataupun dalaman. Takkan hilang anak Melayu di dunia. Anak Cina juga. Boleh dicilam? Betul, Tok. Serang! Kita dah bersedia bercabang. Pantang Melayu berkumpul. Hamba pun dah bersedia ni. Bersemangat. Sedia berkhidmat. Boleh buat lagu ni. Bersedia! Tambah kenal!
dia. Kamu kena! Bertenang Jamal. Ini sedang berperang Jamal. Izinkan hamba pergi bertarung. Brengsek. Datuk, kalau tidaklah bom bisa letupkan mereka. Keluarkanlah dia cuba. Nani! Dua! Salasa! Tiga! Arba'ah! Lepaskan! Terlalu ramai.
jangan mati hamba. Ish, tak sempat hamba nak kahwin dengan Zinzin. Ampunkan Patih Teguh. Datuk. Maafkan Patih. Jan Mali Jan Tohoi, Jan Mali Jan Gunung. Lihat dia. Linda, Abang Gondrong. Tenang, tenang, sabar. Mahu menghadapi musuh harus tenang. Walau seribu panah berapi sekalipun datang, akan ku tangkis satu persatu. Nah, ini caranya. Alamak. Dan mari dan ketipung ayo. Ingat aku takut lah. Ananda. Kusuma. Kusuma. Ananda. 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 Serang.
Datuk Berewan! Kalau Datuk Berewan mati, siapa nak naikkan kota ni? Aku juga nak bertanggungjawab. Terima kasih Datuk Abang Haji di Poningrat. Takyo. Sama-sama. Terima kasih. Masih ada peluang untuk kita tidak bertelingkah, Datuk. Ada baiknya kalau kita bersatu padu. Kalau kita bercerai, kita roboh, Datuk. Itulah yang sebaik-baiknya. Di Poningrat? Kalau nggak ada lang buano, mana bisa kulo jual kulo punya kretek. Tunggal pisau. Kulo ingat mau pulang ke Kelapa Sunda, Cirebon, lantas kembali. Rame yang nunggu. Tapi Om Pak Yu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersokong. Ini hidup macam itu makan nasi. Betul. Kita mesti mau kongsi. Sikit-sikit pun mau kongsi. Biarpun seulas, baru kita boleh satu rasa, satu hati. Boleh lahirkan itu satu kekuatan. Macam itu rumput bulu ada angin datang pula, tak goyang. Memang dia semangat berlebih-lebih. Mana? Datuk Berewan. Datuk. Terima kasih. Hidup Lambuana. Terima kasih semua peluk-peluk Lambuana. Hidup Lambuana. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Bertenang. Dengar sini semua. Marilah kita bersama-sama hidup di dalam perpaduan yang kukuh. Akan bersatu padu mulai saat dan ketika ini. Di sini Patik ingin menjunjung ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga putra raja. Nanti dulu. Siapa? Bangsa lokit mau bikin repot lagi. Nanti dulu. Datuk Merewang. Nanti dulu. Hamba ada satu perkhabaran yang ingin hamba canangkan. Apakah gerangan orang kaya datang dengan orang putih itu? Sabar dulu, Datuk. Dengar apa orang kaya ingin katakan.
Go ahead, Orang Kaya. Make your day. Datuk Merewang, hamba tak sangka Datuk Merewang boleh ditipu oleh 3 ekor kera. Apakah maksud orang kaya? Mereka bertiga ini yang sebenarnya bukannya putera raja. Mereka bertiga adalah hamba abdi hamba. Korang semua ditipu dengan 3 ekor hamba. Tapi kami memang mengetahuinya dari awal lagi, orang kaya. Dari awal lagi kami sudah tahu yang mereka bertiga ini bukanlah putera raja. Dari hari yang mereka jejakkan kaki di penambang itu, kami sudah tahu yang mereka adalah rakyat biasa yang datang singgah di kota ini. Tapi kami perlukan mereka untuk menjadikan semangat bagi kami terus berjuang. Dan nyata semangat mereka tu bahawa berpanjangan jasanya. Mereka bertiga mampu menyatu padukan kami untuk menentang kekacauan serantau. Itu lagi mulia dari bersekongkol dengan pihak yang ingin memecah belahkan kita. Jangan cepat menuduh, Datuk. Hamba dengan pihak Inggeris tak ada apa-apa. Kami cuma berkawan saja. Tak gitu, my friend? Yes. Orang kaya itu tipu, Datuk. Hamba dengar mereka berpakat untuk memusnahkan pertahanan Lang Buana. Kononnya membiarkan mereka bertiga mengepalai angkatan perang. Tapi mereka ada muslihat. Udahlah, Saga. I dare say, enough of this nonsense. We don't have to. Shut up, yo! Hamba tahu pekerjaan hamba sekadar hulu balang saja. Tidak luas hikmat hamba untuk menyumbang kepada negeri ini. Tetapi hamba sudah tidak sanggup lagi melihat tanah Melayu dipelecehkan oleh orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan mereka sendiri. Hidup! Sudah tiba masanya kita bersatu. Hidup! Bersatu menentang anasir-anasir busuk seperti mereka berdua ekor ini. Kita halau aja mereka. Halau! Daulat tuanku. Daulat tuanku. Datuk Bendara, panggil Frank Mocking Power dan orang kaya Sri Bentan menghadap Beta sekarang juga. Ampun, tuanku. Datuk, Beta rasa sungguh bangga Datuk dapat mempertahankan Lang Buana ini daripada ancaman jahat. Walaupun daripada darah daging kita sendiri. Beta juga amat gembira kerana Datuk dapat mengeratkan lagi perpaduan kaum yang Beta rasa
kena pada masanya. Ampun, Tuanku. Patih menyahut perintah segala perancangan serta pimpinan dari 3 rakyat biasa, Tuanku, yang singgah di kota ini. Ampun, Tuanku. Mana mereka? Ampun, Tuanku. Ampun, Tuanku. Anak anda. Bonda susah hati di Kuala. Menurut perintah ayahanda, akan anak anda susuli selepas ini. Tak guna betul hari ni. Anak raja punya. Tak guna punya kawan. Awak tak masih siang. Hamba ingatkan tuan hamba ni kaki busuk macam si gunung. Hamba memang suka merantau. Ubatkan mata tu. Berubat dengan tabib. Baiklah, ayahanda. Ampun, Tuanku. Frank, mengapa perlu memerah bumi Melayu ini dengan penindasan? Tidak bolehkah kita sama-sama membangunkan negeri ini? Beta sedar, kita perlukan pertolongan orang Inggeris. Bantulah kami, Frank. Bukan tindas. Orang kaya. Beta amat besar hati. Jasa orang kaya menyuburkan perdagangan dalam negeri beta ini. Beta alu-alukan. Jika ada orang seperti orang kaya, maka bercambahlah taraf kehidupan rakyat beta. Syabas orang kaya. Cuma beta rasa dapat kiranya orang kaya menghapuskan penghamba abdian berbusan yang giat gini. Kurang boleh, beta rasa. Menjunjung titah, Tuanku. Angkat. Bangun, oi! Ampun, Tuanku. Dengar rakyat sekalian. Beta rasa amat bertuah mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan kaum seadanya. Kita perlulah bersabar dan saling faham memahami di antara satu sama lain. Daulat, Tuanku. Daulat, Tuanku.